Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Nizal bin Desa. Ada ramai yang bertanya berkenaan dengan saya. Jadi saya buat voice message ni untuk menerangkan sikit sebanyak kenaan dengan diri saya sendiri dan apa yang saya buat. Baik, saya asal daripada Pulau Pinang dan berumur hampir 60 tahun. Saya menceburkan diri di dalam bioteknologi, biotech daripada semenjak tahun 1995 lagi. Dan since daripada tu saya banyak involved dalam banyak perkara-perkara berkenaan dengan bidang biotech. Dan saya adalah antara orang yang awal membawa teknologi daripada luar negara ke Malaysia. Dan saya berkolaborasi dengan kerajaan sendiri dan pernah saya dilantik untuk mengetahui skor komiti dalam untuk buat satu projek yang dipromotkan oleh kerajaan, yang tu dinamakan Sustainable Energy Program, the Renewable Energy Program. Dan saya ada involved dalam membina platform bagaimana untuk menjalankan perkara ni. Itu dulu. Dan juga ada banyak juga saya buat collaboration dengan pihak universiti, dan ada juga saya patent yang saya sendiri di bawah jabatan kerajaan, agensi kerajaan, antaranya FRIM, Jabatan Perhutanan, dan ada beberapa lagi agensi kerajaan. Daripada tu, selepas tu saya dah banyak buat kajian R&D, dan antara daripada tu juga ada involve di dalam herba, tumbuhan, dan juga dalam sedikit dalam bidang perubatan. Dan benda tu berlaku pada 2006, dan pada ketika itulah saya mendapat teknologi daripada Rusia ni yang saya bawa ke Malaysia, yang saya gunakan teknologi alatan mesin ni untuk kajian-kajian saya di dalam membina herba punya perubatan, ubat, suplemen, dan untuk juga merawat daripada secara tak langsung. Daripada tu juga pada ketika tu saya dah juga buat bisnes ada kilang yang kecil untuk buat produk-produk saya ni, dan ada sebahagian ada produk kesihatan dan juga produk minuman. Pada sekarang ni saya lebih pada freelance, yang tu saya boleh katakan apa yang saya sumbangkan kepada masyarakat hari ini banyak dari segi perkongsian. Sebenarnya mesin daripada teknologi itu adalah satu bioscan, yang di mana dia boleh scan dari hujung rambut sampai hujung kaki. Saya hanya menggunakan teknologi itu kepada publik hanya pada tahun 2015. Setelah saya berkonsultasi dengan satu orang tabib daripada Singapura yang tahu kenaan dengan teknologi itu, dan dia mensyorkan kepada saya untuk buka kepada publik dan gunakan dia untuk perkongsian, dan juga buat health check untuk orang dengan cara kaedah ni. Kerana satu perkara yang agak menarik berkaitan dengan bioscan metapathia ni, dia dapat mengesan daripada segi apa masalah di dalam badan, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dan dia akan cek lebih kurang dalam 100,000 sel di dalam badan. Dan even dia boleh cek sehingga akan kepada permasalahan hingga ke DNA.
Jadi kita tahu kalau tahap kalau buat check dengan ni dia menyerupai okey, tapi saya tak menyamakan menyerupai daripada kita buat CT scan yang dekat hospital tu. Ini adalah perkara satu yang agak menarik kerana ia belum ada lagi secara meluas terutama di dalam Malaysia, dan saya tahu hanya ada beberapa orang saja yang handle benda ni, dan boleh check kan cara check bioscan metapatia ni ada 1-2 company yang buat yang di dalam wealth punya industri. Tu harga dia orang boleh check lah kan tu. Dan apa yang saya berkatakan setelah saya mengamalkan ini dan buka kepada publik daripada tahun 2015 sehingga hari ini alhamdulillah ramai yang kita bantu. Testimoni ini sangat banyak yang banyak kita bantu, dan bukan tahap daripada segi orang yang ada masalah kesihatan ya. Dan kita merangkumi semua, maknanya kalau nak jaga kesihatan, nak sihat, kita boleh check, kita boleh tahu apa kekurangan dalam badan, dan terutama sekali bila kita tengok tu kita nampak vitamin apa yang kurang. Jadi very specific. Maksudnya kat sini kalau kata nak tahu vitamin apa yang kurang, yang kita boleh tahu, dan kita akan syorkan ambil vitamin tu saja. Tak perlu kita nak ambil yang berbagaian. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak kena ambil. So kat sini ni bila kita gunakan bioscan metapatia ni, dia akan keluar apa yang kurang, dan kat situlah kita isi dan kembali. Ini baru adalah satu cara yang betul. So banyak ni check mineral organ dalam badan, jantung tahap mana, even kita boleh check juga kanser, tumor, cyst, fibroid, semua. Benda tu boleh keluar. Kaedah ni memang satu kaedah yang saya dah belajar sendiri, dan tidak ada panduan daripada sesiapa, cuma ada sedikit yang diberikan panduan ni dalam instruction dia. Cuma itu yang kita ambil, dan ini banyak kita buat berdasarkan daripada pengalaman. Dan pada masa time COVID tu banyak kita membantu sebab mesin kita boleh mengesan kalau tengok daripada segi bakteria ataupun virus. Jadi kita boleh dapat kesan COVID, dan sekarang ni influenza A yang kita boleh nampak dengan kita menggunakan mesin ni, dan kita tahu tahap dia sampai mana dan ke mana lah yang dia telah serang, dan bahagian organ mana dan virus apa yang telah jadi aktif, super aktif. Inilah benda-benda yang sangat menarik di dalam kita buat bioscan ni. Jadi macam saya kata tadi, bukan masalah pada orang yang sakit, bagus kepada orang yang nak mengetahui tahap kesihatannya. Jadi kita tak menggunakan jarum ambil darah, whatever things. Kita hanya menggunakan gelombang, dan kita pancarkan melalui telinga, dan juga kita menggunakan magnetik melalui tapak tangan. So saya mensyorkan cuba dan tengok macam mana dalam bentuk kita mengendalikan ni dan manfaatkan dia. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian dengan ilmu yang ada ni, yang saya rasa it's not about money, it's not about ni, it's about macam mana kita boleh manfaatkan ilmu dan sumber apa yang ada. Pada hari ini itulah yang saya ingin sampaikan. InsyaAllah datang jumpa, buat appointment, kenali saya dan bertanya dan apa saja. InsyaAllah kita akan bantu setahap yang boleh. Selebihnya itu hanya Allah Ta'ala. Dan kita juga kat sini juga saya nak tekankan, kita bukan tahap kepada rawatan alternatif, tapi di dalam mesin ni dia ada semua. Maknanya kadang-kadang nak ubat pun ada, tapi saya bukan seorang doktor, saya tak boleh nak prescribe tu, tapi saya boleh bagi panduan, dan anda boleh pergi ke hospital kan, dapat panduan daripada saya, ke hospital, ke klinik, dan untuk dapatkan ubat-ubat yang spesifik kat sana. Tetapi kalau dari segi suplemen ataupun ubat-ubatan yang alternatif, itu dah yang kita ada daripada segi homeopati, kita ada daripada segi neuropati, dan juga kita ada yang traditional, Chinese traditional pun kita ada, dan juga daripada segi traditional Russia. So manfaatkan apa yang ada ni dan apa yang saya telah kupuri di sini, insyaAllah. Dan saya juga buka kalau sekiranya kepada sesiapa yang ingin belajar dan ingin belajar dan ingin mengenali dan mengetahui yang lebih lagi berkenaan dengan sistem ni, datang dan free,
tidak ada charge apa, dan kalau daripada segitu, cuma kalau sekiranya berminat, alat tu kena beli. Itu saja daripada saya, perkongsian saya Haji Ahmad Nizal, dan insyaAllah kita bersama-sama berkongsi dan manfaatkan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.